Ini dia final boss dalam surah Al-Fatihah, iaitu huruf Dad. Terlalu ramai yang sebut Dad ini menjadi Dha ataupun Dal. Rahsianya, tepi lidah kita ni mesti sentuh kepada gigi geraham kita ni di kanan ataupun di kiri. Bukan di hujung lidah. Cuba kita lihat ni. Dengar betul-betul macam mana Ustaz sebut dengan lebih baik. Waladdallin. Waladdallin. Memang payah sikit, tapi kalau tahu tekniknya, sekejap saya dapat. Alhamdulillah, kita sudah lihat 3 video Ustaz tadi. Dan kalau bis kita suka cara penerangan yang direct dan senang faham dan indah payah committed, kelas yang berjadual, bis kita perlu dapatkan bundle kaf harian ni juga. Harganya cuma RM29 sekali bayar dan habis kita dapat akses seumur hidup. Kita tekan link sekarang. Jumpa habis kita di dalam rakaman-rakaman ni nanti.